seorang kanak-kanak yang kelar tangan adik dia? Saya ingat balik bila saya habis PM tu, saya terus nak fikir nak ada keluarga, nak kahwin. Jadi samalah macam dalam teori Robert Havigas ni. Sini okey tak? Kita buat podcast. Saya rasa tempat ni sesuai sangat. Kan? Okey. So, marilah kita memulakan podcast kita yang bertajuk Faktor Perkembangan dan Pembesaran Kanak-kanak. Ya. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia Madani. Saya Nur Aisyah Sofia binti Mazahid bersama rakan kosmet saya. Assalamualaikum, hai. Saya Nur Adila Ifah binti Saimi. Okay, saya nervous sebenarnya depan kamera ni sebab first time buat podcast. Macam akak ada pengalaman sebelum ni buat podcast? Tak ada, ini memang first time dan well, hujan lagi memang satu pengalaman yang baik untuk kami berdua. Betul. Dan untuk pengetahuan semua, kita orang merupakan student UCYP dalam kos BC, Bachelor in Early Childhood Education dekat UCYP. You know UCYP? Yes, University College of Malaysia. Malaysia? Yayasan Malaysia. Yayasan Pahang. Sorry UCYP. Sorry. Dekat mana? Kat Kuantan Pahang. Okay, betul. Okay, baik. Kita mulakan podcast kita pada kali ini dengan soalan pertama. Okay, pada pandangan akak, apa yang akak faham tentang perkembangan dan pembesaran kanak-kanak? Okay. Sebenarnya perkembangan dengan pembesaran kanak-kanak ni adalah dua terms yang berbeza. Okay, perkembangan ni dia lebih kepada progress secara kualitatif. Kualitatif seorang kanak-kanak tu macam mana. Contohnya macam kita buat observation daripada dia kecil sampai dia besar. Okay, untuk pembesaran pula, dia sesuatu yang kita boleh ukur. Iaitu dari segi kuantitatif. Jadi benda tu boleh diukur, contohnya macam dia punya tinggi, dia punya besar, berat badan apa semua. Macam tu. Okay, faham. So maksudnya perkembangan tu macam contoh bayi start berjalan dari umur 9 hingga 18 bulan. Betul, macam itulah. Okay. Lagi apa yang akak boleh? Okay. Apa lagi yang akak boleh kongsikan tentang teori Robert apa nama dia ni? Ada satu teori yang agak menarik untuk saya kongsikan, iaitu teori Robert Havigas berkenaan dengan development task, iaitu tugasan perkembangan tu dari setiap peringkat. Dan teori ni ada 6 peringkat. Yang pertama, peringkat bayi dan awal kanak-kanak yang bermula daripada lahir sehingga 5 tahun. Lepas tu yang kedua, pertengahan kanak-kanak, bermula daripada 6 sehingga 12 tahun. Dan yang peringkat yang ketiga, remaja, 13 hingga 18 tahun. Awal dewasa, 19 sehingga 29 tahun. Pertengahan dewasa, 30 hingga 60 tahun. Dan yang peringkat yang keenam, warga emas, iaitu 60 tahun ke atas. Jadi macam kita contohnya development task ni kita tengok contoh untuk bayi kan. Bukan bayi lah, kita tengok contoh dia untuk maksudnya start teori Havigas ni, development task dia masa peringkat remaja, masa tu dah start dah individu tersebut buat prepare untuk perkahwinan, untuk ada keluarga macam tu. So macam Cik Sofia rancang perkahwinan tu bila? Masa umur berapa? Agak menarik soalan tu. Saya ingat balik bila saya habis PM tu, saya terus nak fikir nak ada keluarga, nak kahwin. Jadi samalah macam dalam teori Robert Havigas ni, sebab dia start remaja daripada umur 13 hingga 18 tahun. So Cik Sofia lepas SPM tu kiranya dah termasuk
dalam development task yang dikatakan oleh teori Robert ni. So Jadi teori lah. Robert ni sangat benar sekali lah. Ya, tapi saya tak saya dikecualikan. Okay. Lagi macam mana? Tu yang tinggi tu. Maksudnya perkembangan dan pembesaran ni bukan setakat bayi je, tapi dia start daripada bayi sampai kita besar pun ada. Ya, betul. Dia memang daripada kita start lahir tu sampai lagi kita meninggal tu memang ada perkembangan-perkembangan tu. Dia memang takkan stop. Sampai bila-bila memang ada. Contoh macam saya. Contoh macam saya kan. Ni dari segi fizikal lah yang saya perasan kan. Saya tinggi saya sampai sekarang still lagi naik. Walaupun umur dah 20 tahun ke atas. Jadi macam Cik Sofia tinggi sama tak? Daripada dulu sampai sekarang. Saya tengok sama dia tu dulu. Sama je. Maybe genetik kot. Betul-betul berjadi. Okay. Seterusnya kita akan masukkan ke topik yang kedua iaitu faktor. Pada akak, apa yang akak faham faktor-faktor perkembangan dan pembesaran kanak-kanak ni? Okay. Untuk faktor perkembangan dan fizik kanak-kanak ni dia ada dua faktor utama yang besar. Iaitu yang pertama genetik, dari segi genetik, dan yang kedua persekitaran. Kalau genetik ni contoh macam macam saya, kalau genetik darah saya ikut darah ayah saya, darah ayah saya O, mak saya B. Okey, itu dari segi darah lah. Kalau dari segi fizikal, jadi macam tu faktor genetik lah dari segi fizikal. Dan kemudian dari segi persekitaran. Kalau persekitaran ni dia ada terbahagi kepada dua, iaitu sebelum lahir dengan selepas lahir. Jadi kalau macam sebelum lahir ni prenatal kan, pembentukan janin ataupun bayi. Contohnya macam nutrisi, umur parents, emotional, penyakit. Sekejap, kalau thalassemia tu dikira juga ke? Thalassemia sekali kan? Bahagian mana? Thalassemia tu dari segi genetik. Genetik. Kalau persekitaran ni macam mana pula? Tak berapa faham. Persekitaran ni macam cara kita, persekitaran ni dia cara kita adapt dengan sekeliling. Contohnya macam senang nak faham bila kita dengan kelompok. Contoh dengan rakan sebaya, dengan keluarga, benda tu menjadi faktor juga. Okay. Seterusnya kita move on lah Kak. Kita terus ke bahagian isu semasa. Okay, kita ke bahagian ke isu semasa. Kalau kita tengok sekarang kan, budak-budak zaman sekarang ni kuat sangat main game. Dan lagi game yang famous tu apa yang apa? Roblox. Ya betul, Roblox. Akak main Roblox? Sama lah. Secara jujurnya, saya pun main Roblox ya. Sekian. Okey, jangan kecam okey. Roblox. Saya tahu ya isu semasa tentang seorang kanak-kanak yang kelar tangan adik dia. Disebabkan task daripada game tu kan. Saya dengar juga. Bagi saya, macam mana? Saya pun main Roblox. Tapi, dia cara pemikiran saya, kalau main kat Roblox kat situ je. Kalau macam budak-budak sekarang, dia punya tahap pemikiran tu boleh jadi sampai isu yang kita katakan sekarang ni, dia jadi padahal task tu dalam game. Tapi kenapa benda tu dibawa keluar sampai ke reality, benda-benda macam tu. So saya macam agak, benda ni merisaukan sebenarnya. Betul. Dia punya pengaruh tu kuat sangat. Ya, sangat. Macam tu. Faham, saya setuju. Sangat merisaukan gadget ni. Okay, bagi akak apa nasihat yang akak boleh sampaikan kepada ibu bapa ataupun masyarakat di luar sana tentang isu ni? Berkaitan dengan isu ni, saya boleh katakan benda tu kita kena
ambil tindakan secepat mungkin lah. Sebab sekarang ni zaman teknologi canggih, zaman digital kan. Jadi macam peranan, kalau boleh peranan ibu bapa tu kat rumah sangat-sangat penting dalam mendidik anak-anak. Contohnya memang boleh je kalau nak main telefon dan sebagainya, nak main game ke, boleh, tak ada masalah. Sebab zaman kita ni memang dah di mana-mana je memang telefon tu wajib kan. Betul. Even nak belajar pun guna telefon apa semua tu. Ibu bapa tu perlulah adakan had. Jadi ibu bapa ni perlu menghadkan masa anak-anak tu dengan Gadget. telefon, dengan gadget. Kita hadkan dia punya masa. Main kejap-kejap je, nanti baru nak main lama-lama. Bila besar nanti nak main lama-lama, main lah. Bukan sebab sekarang kalau tengok macam kat TikTok kan. Benda kat situ, kat TikTok tu semua memang umum. Memang tak ada batas. Benda-benda yang tak sepatutnya dia tengok ataupun tahu pun boleh dekat situ. Jadi macam kanak-kanak ni dah ramai dah yang ada akaun, memang ya Allah, TikTok ni tak tahu lah nak cakap macam mana. Dia terlalu meluas yang memudaratkan lah bagi saya. Dia ada kebaikan, dia banyak kebaikan dia. Tapi untuk perkembangan kanak-kanak di dunia bukan di Malaysia je, saya rasa di dunia. Betul, saya setuju. Dia bagi efek yang sangat buruk sebenarnya. Betul Kak. Terima kasih Kak atas maklumatnya. Semoga maklumat ni sampai ke para pendengar dan harapnya mereka dapat take note lah dengan nasihat ni. Supaya anak-anak mereka menjadi yang lebih baik untuk masa depan. Betul. Jadi saya minta maaf kalau seandainya apa yang saya katakan ni tersalah. Siapa yang terasa ni makan cili terus pedasnya, nasib lah. It's not my fault. Okay. Itu je lah. Okay. Akhirnya sudah kita orang punya podcast. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk korang. Okay. InsyaAllah. Okay, terima kasih. Terima kasih Kak. Bye. Bye.